Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okay, ni baru saya nak update pasal saya punya kereta Kia ni, yang mana yang tak dapat memulakan cabaran dekat Salur Gajah Labis. Faktor kegagalan utama adalah tangki yang berkarat. Oh, tak nampak lah pula. Ni kita buka flash tengok. Jadi memang kereta Kia ni terkenal dengan masalah tangki karat lah, kan? Dan barang pun dah rare, susah nak dapat stok yang baru. Tapi Alhamdulillah dapat juga stok yang baru, kan? Jangan tanyalah mana boleh dapat, kan? Sebab memang susah. Memang susah nak dapat tangki baru, kan? Bukan tangki baru lah, tangki baru memang tak ada. Tangki half cut yang keadaan elok pun memang susah, kan? Jadi itulah, kan, cabaran. Orang kata fighter Kia Sportage ni. Jangan ingat RZ je ada fighter, Kia Sportage pun ada fighter dia juga. Jadinya apa lagi ya, tak tahulah, mungkin adalah juga trik lain kot. Saya cuba cari trik lain lah untuk tahun ni, kan. Nak juga, kan, setahun sekali merasa tidur dalam hutan. Ini dah terbantut, kan. Jadi itulah, saya kongsikanlah kenangan-kenangan saya duduk tepi jalan tunggu towing. Ni masa mula-mula perasan enjin breakdown dekat masjid, dekat kawasan Labis. Mencari bengkel dekat Labis, tak ada pula yang boleh buat, kan. Ada yang boleh buat pun spare part 2-3 hari. Jadi nak tak nak cancel, patah balik. On the way nak balik tu memang kereta payahlah nak kekalkan enjin tu running, kan. Mula-mula bawah 1000 RPM enjin mati, kan. Lepas tu kita bawa lagi, paksa lagi, bawah RPM 2000 enjin mati, kan. Lala sekali tersadai dekat ostrich farm ni, bawah RPM 3000 enjin mati. Mujurlah juga nak pergi camping, kan. Barang makan memang ada, roti-roti memang ada, kan. Cuma tak masak je tepi jalan tu. Mujurlah juga ada bawa side awning instant daripada Laduta ni. Jadinya adalah juga tempat nak berteduh, kan, sambil-sambil tunggu towing datang. Side awning ni taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Dia punya lebar 6 kaki, dia punya panjang 9 kaki. Tinggi boleh adjust. Sambil tunggu towing, kita bentang kerusi camping, kan. Jangan lupa triangle hazard tu, kan. Bukan apa, takut kenderaan lain sama. Ingatkan panas lah sampai towing datang. Rupa-rupanya tak lama lepas tu hujan. Hujan pula time ni. Aduh, hujan lah pula time ni. Dalam 2 jam towing pun sampai, kan. Towing Alliance Road Ranger. Okey, jadinya pun tak boleh buat apa juga, tunggu hujan teduh baru boleh loading. Duduk relax je lah atas belakang lori ni. Akhirnya diiringi dengan azan waktu isyak, kereta pun dah sampai dekat tempat yang kita nak simpan dia sebelum nak bawa ke bengkel. Alliance Road Ranger ni dia bagi 2 kali towing dalam musim cuti, sebab dia ambil kira ada bengkel tutup. Jadi dia bagi kita towing ke rumah dulu untuk mengubati kekecewaan, kan. Co-pilot saya dia pergi Palong pula, kan, tengok off-road challenge kat sana. Daripada hari Isnin kita sambung pula towing ke bengkel MS Auto Work, menggunakan khidmat Alliance Road Ranger lagi sekali, kan. Jadi sangat-sangat recommended lah untuk ambil insurans towing unlimited. Ambil lah daripada mana-mana company pun. Bila dah sampai bengkel, pomen check dulu apa yang patut, lepas tu order spare part. Spare part dia unik sikit, tangki petrol yang baru. Jadi kita pun buka, cuci, buang karat, kan, check fuel pump, check dia punya fuel rail, check dia punya injector, cuci-cuci apa yang patut, kan. Memang banyak kerja lah kali ni.
Alhamdulillah siap. Dan saya pun dah bawa, dah sampai ke rumah. Tak ada sebarang drama. Jadi itu je lah orang kata perkongsian saya tentang aktiviti yang sepatutnya berlaku hujung minggu lepas. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.